7:30 kita mau ke sana. Oh, bukan sunset. Bukan. Sunrise. Berapa sudah sana? Jam 16 orang ke semua. Apa na tulis singaran deh nak panah ko kuno. Tulis nama lah din. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11:13. Siapa lagi? Yang adanya Abang ni. Saya ingat. Mana orang itu Juli? Kang. Kalau dari kang. Tak saya lagi kira 18. Nah, diorang lagi ketinggalan. Saya lagi Kak. Kamu jangan. Di nomor tidak ada mami. Saya kira sudah 18. Tidak ada mami. Berat. Dulu kami di Brunei Kami. tinggal. Ya Kak. Dia pergi tanda sebab tu kami tertinggal. Antara kami time di Brunei itu hari. Ada sudah di Ciko sana, saya tidak nampak. Tengok kan, tolong kan tengok pasport balik di Cuk tarikh tu betul ke tidak sebab pernah itu sekali di Cuk hari itu memang hari itu betul tapi bulan tu salah ke bulan. Jadi ni kena tengok balik sebelum kita punya sampai di hotel. Cuk bulan tengok bulan sahaja. Ini kan ini din, ada tulisan ini. Ini tulis manual tu pak. Apa yang ada chop 1 hari bulan 2 tuh? Bila dia ada tulisan 2 baru betul. Bila ditulis Ini. 1 ya. Betul dah. 3 Jen. Tak, yang atas ni yang hari datang. Ini hari balik. Tapi dia tulis 1 hari bulan 2. Tengok hari balik dia orang dia. Sampai kita di sini. Oh, sampai di Tengok kan bulan datang kan. Kejap lagi masa di hotel saya akan nak pasport dia orang tu kat sini. Okey. Sampai berapa lagi kita boleh duduk di sini sampai bulan 2. Salah itu bos, kita betul Pak. Salah tahun ini. Kenapa? 2027 sudah. Tengok 2026 ke 2025 tu. Kalau 2025 bye-bye dia orang kena tinggal di sini sebab dia orang sudah masuk Vietnam mencuri. Saya punya 25 ini kan. Okey, selamat datang ke Ho Chi Minh City. Bandar ini ada 2 nama. Satunya Ho Chi Minh City, satu lagi Saigon. Tetapi di atas tiket flight dia orang akan tulis Saigon. Kota Kinabalu ke Saigon, SGN. Saigon ni bandar lama dia orang dekat sini. Jadi dia orang akan panggil Saigon. Dia tak panggil Ho Chi Minh sebab Ho Chi Minh ni 3 Jen 2025. ya Kak. Jangan terkejut Mana? 2026. 6 kah? 6. Tak 6. Ni sebab dia ada corner kat sini. Kan straight ke ini. Saya buka tadi tahu. Oh ini. Tak benar ni. Betul dah. Ngam betul. Mantap. Terkejut saya. Mantap. Terkejut saya. Satu hari bulan 2. Iya. Ni ada. Kedudukan Malaysia. Baik. Yang cok dito. Okey, sudah bulan 3 Januari. Ini bandaraya paling besar sekali dalam negara Vietnam. Ini bukan ibu negara. Ibu negara jauh dari sini 1,800 km. Kalau naik bas macam ini kan, rasanya 3 hari 2 malam baru sampai hospital sana. Untuk dia orang nak masuk hospital duduk patah pinggang punya. Sangat slow transport dekat sini. Lepas tu kan saya ada 3 jenis bagi tahu dia orang untuk dia orang tahu dekat sini. Satunya first driver sini akan terbalik daripada Sabah sana. Di sini kita akan kiri. Kalau Sabah kan belah kanan. Jadinya pintu di sebelah kanannya satu. Dengannya jam dekat sini. Sini lambat kepada Sabah 1 jam. Jadinya sekarang Vietnam baru jam 2.30 saja. Kalau tengok jam Sabah akan jam 3 sudah. Mana-mana tempat akan kita cakap waktu tamatan ya. Jangan satu lagi sangat penting tau. Jangan takut kalau nampak driver kita punya buat. Dekat sini jalan dia sangat seronok. Bila sepanjang jalan tu kan driver terlalu akan horn. Horn ni bukan marah apa-apa tau. Sebab dekat Ho Chi Minh ni dengan Vietnam ni sangat ramai. Jadi dia orang akan terlalulah tekan horn untuk bagi tahu kita ada di belakang dia orang. Untuk dia orang perasan kita di belakang sahaja. Horn ni bukan marah tau. Horn ni suka hati. Kita boleh horn daripada pagi sehingga malam masuk rumah. Sampai rumah horn suruh isteri buka kereta pun tidak apa punya marah. Dia tak ada marah apa-apa punya.
Ini Padang Ho Chi Minh ni, penduduk dia sangat ramai tau. Lebih banyak kepada Singapura lagi. Satu Ho Chi Minh ni sahaja penduduk dia 15 juta. Satu negara Vietnam ni 120 juta sudah. Kalau Amerika masuk Vietnam ni, jajah Vietnam ni lagi sekali, habis peluru tembak, orang Vietnam masih banyak lagi. Tak habis-habis punya. Sangat-sangat ramai dekat Vietnam ni. Dekat Ho Chi Minh ni kan, satu tahun ada 2 musim sahaja. Musim panas dengan musim hujan. Dia tidak sama dekat Hanoi. Kalau dekat Hanoi sana, satu tahun dia ada 4 musim. Panas, hujan, sejuk, bunga. Kalau dia orang nak tengok salji tu, dia orang kena pergi kat Sabah. Sabah sekarang dia ada salji sudah. Bukan salji macam Korea, salji kering di atas daun saja. Dekat sini driver dia terbalik, tuan-tuan kita akan nampak jalan dia punya macam terbalik daripada Sabah. Tapi sepatutnya dia orang dah jalan betul tau. Bukan salah dia orang. Sebab driver akan terbalik. Nanti kan sampai Simpang 4 ni, dia orang kena rakam video ni. Sebab Simpang 4 dekat Vietnam ni sangat dahsyat. Sampai Simpang 4 tu kan, warna traffic light tu akan sama. Tetapi cara dia orang nak jalan tu memang lain daripada Malaysia dia orang punya, lain daripada Sabah punya. Dia tak ada belok kiri, belok kanan. Macam ikan masuk plastik tu kan, bila kita koyak terlepas je. Dekat Vietnam ni, kalau tuan-tuan nak sewa motor untuk bawa nak jalan-jalan tu kan, satu paling penting sekali, dia orang kena mengaku mati baru boleh bawa. So kalau tak mengaku mati akan tak sampai-sampai punya. Kejap lagi tengok bila kita punya hijau ni, akan semua jalan, belok kiri, belok kanan, straight ke depan, akan semua orang jalan sahaja. Dia tak ada berhenti. Kalau lintas jalan dekat sini pun sama. Tuan-tuan kena mengaku mati. Tutup mata, angkat tangan, lintas je. Lepas tu buka mata, sampai hospital sudah. Motor langgar. Bila dia akan tak langgar punya. Bila dia nampak kita angkat tangan nak jalan tu kan, dia akan stop bagi kita jalan. Tapi jangan udur ke belakang, jangan patah ke belakang. Sebab dia orang ni dia akan potong ke belakang. Kalau kita patah balik, dia orang akan jadi langgarkan kita lah. Dalam 30 minit lagi akan waktu dia orang keluar dari kerja. Dan 45 minit lagi akan ada kereta api lalu depan ni sahaja. Dekat bawah sana tu ada jalan kereta api lalu. Dia pergi utara selatan Vietnam. Dekat Vietnam ni kan, dekat Ho Chi Minh ni akan banyak sangat motosikal. Sebab rumah dekat sini kan sangat-sangat kecil. Jadinya maklum dipakai motosikal sahaja. Dia tak banyak pakai kereta sebab sangat susah nak parking. Jadinya dia orang pakai motosikal untuk dia boleh parking di rumah dia sendiri. Sebab rumah dia sangat kecil. Kalau parking kereta akan tak boleh. Kalau orang tu ada kereta pun juga dia orang ada beli motor untuk balik daripada tempat parking dia orang. Memang tempat parking dekat rumah-rumah sendiri tak ada. So orang sini sangat banyak. Kalau tuan-tuan tengok kan, kiri ke atau kanan semuanya rumah kurus, panjang ke belakang, lepas tu tinggi. Semua rumah akan style macam itu. Dia tidak sama dekat Sabah. Besar, lebar tak ada. Lurus, lepas tu panjang ke belakang. Semua rumah macam itu. Ini jalan kereta api utara selatan. Stesen dia sebelah kanan ni. Masuk ke kanan ni akan jumpa stesen dia. Rabut-rabut saja masuk. Dia bilang, buat motor berani mati lah. Kalau dekat Sabah tanam sudah kan. Iya. Dekat sini tak apa, kena mengaku mati baru cepat sampai ke rumah. Sini memang dia orang akan berhenti bagi siapa punya lintas atau siapa punya nak potong tu. Wah. Kalau di Sabah hancur sudah itu kena sapu. Jalan begitu. Kejap lagi akan kita hantar dia orang di hotel. Tetapi hotel kita punya ni kawasan Bentar Market. Saya ada berapa jenis bagi tahu dia orang dulu. So saya punya takut masa check in tu kelang kabut. Jadi saya tak sempat bilang. Saya bilang dulu dekat sana tempat pelancongan. Kalau tuan-tuan nak masuk di dalam Bentar Market shopping boleh. Tetapi first one dia orang kena paling pandai sekali potong harga. Sebab dia orang di Bantan sana, kalau contohnya t-shirt di sana tu kan dijual, biasanya dijual RM10, tapi dia orang akan tak cakap harga RM20. Dia orang cakap harga terlebih daripada RM20 tu, RM50, RM70 ke atau apa punya macam itu. Kalau dia orang nak beli kan,
kena pandai tawar. Bila dia cakap harga berapa pun tak kisah. Tengoklah Sabah punya harga berapa. Kalau Sabah RM10, maksudnya dia